Sebenarnya dekat Boy. Boy kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Fahad. Fahad juga. Dia sendiri ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana pada hari ini kita dapat sama-sama berkumpul bagi meneruskan program tema iman. Boleh empat-empat sih. CD boleh depan sih. Jadi saya diberi tajuk pada hari ini mahasiswa sejauh mana kita berperanan. Dia dua yang kita mahasiswa sejauh mana peranan kita dan mahasiswa sejauh mana kita berperanan. Sebelum kita pergi lebih lanjut kan, ada tanya kan, kat sini kan kita bercakap, kita dengar isu Lahadatul tadi, kita solat hajat kan. Siapa kat sini yang berani untuk pergi Lahadatul dan berani untuk mati di Lahadatul? Kan? Dia mau berani semua ya? Bisa? Kan? Ada? Mungkin. Buat dekat tadi. Dalam hati kita ada perasaan takut, ada rasa, ada something, betul tak? Pada hari ini ada sebuah hadis daripada Rasulullah SAW. Hadis ini pemafhumnya berkaitan dengan Rasulullah bersabda bahawa pada akhir zaman ini akan datang satu masa di mana golongan-golongan bukan Islam, orang lain akan berkumpul golongan Islam seperti mana mereka sedang berkumpul untuk makan. Mereka ada pesta makanan, jadi orang berkumpul untuk makan. Dan para sahabat dalam keadaan pada waktu itu bertanya, adakah ya Rasulullah pada waktu itu kita sikit? Adakah pada waktu itu kita sikit? Rasulullah kata tak. Sebaliknya pada waktu itu kita banyak. Tapi kita seperti mana? Seperti buih di lautan. Kita banyak tapi seperti buih di lautan. Allah SWT akan meletakkan dalam diri musuh-musuh ini dalam perasaan rasa turun kepada umat Islam. Dan Allah Ta'ala akan mencabut daripada hati orang Muslim ini, orang Islam ini, perasaan rasa, akan meletakkan dalam hati kita perasaan takut kepada mereka. Dalam keadaan Rasulullah berkata berkaitan dengan perihal al-wahn. Sahabat bertanya, apa itu al-wahn? Al-wahn iaitu hubbud dunia, cintakan dunia dan takutkan kematian. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada hari ini apabila kita bercakap tentang perkataan mahasiswa itu ada perkataan maha depan ni. Maha ni maksud apa? Maha besar. Besar tu besar tu melihat kepada keadaan mahasiswa yang bukan besar dari sudut fizikal, tapi besar dari sudut ketemukan, besar dari sudut kuasa yang dia boleh buat. Itu besar. Tapi pada hari ini kita tanya, UiA Kuantan ada berapa orang pelajar? Berapa? Kalau ikut rekod yang paling latest saya lihat adalah sebanyak 3,100 orang. Dan 3,100 orang ni, apa kesan dia terhadap sekeliling? Kesan dia terhadap sekeliling? Sebalik-baliknya, yang ada depan ni, mungkin inilah yang terbaik. Yang terbaik yang ada di UiA Kuantan, mungkin inilah kan. Saya datang ke masjid, orang pakai kopi ada. Daripada 3,000 ada banyak ni saja. Kenapa ada banyak ni? Adakah kerana kita sikit? Sebaliknya kita banyak. Tapi sejauh mana kita berguna kepada Islam itu sendiri? Sahabat-sahabat yang Allah, pada hari ini kita bertanya
tanya tentang sejauh mana kita berperanan. Saya tak berniat untuk mempersoalkan ataupun berbincang kaitan dengan apa peranan kita. Peranan seorang pelajar mahasiswa, mungkin dia boleh belajar. Dia ada peranan dalam kepada lecturer, kepada ibu bapa, kepada umat Islam, kepada komuniti setempat. Pelbagai peranan. Tapi pada hari ini, sejauh mana kita berperanan? Apa position yang kita take part? Ataupun kita posisi yang kita letakkan diri kita pada hari ini? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada hari ini, jika Soekarno pernah kata bahawa berikan aku 10 orang pemuda. 10 orang pemuda nescaya aku akan kekalkan dunia. 10 orang pemuda ni macam mana? Adakah 10 orang pemuda yang dia orang pergi kelas lewat? Adakah 10 orang pemuda adalah pemuda yang bangun subuhnya lewat? Adakah 10 orang pemuda ini adalah pemuda yang semayang dia lewat saja buat alai-balai? Adakah 10 orang pemuda yang begini? Kita tanya pada diri kita. Jika 10 orang pemuda yang dicari itu ada di depan Adam, kerana sesuatu benda bukan yang besar bagi kita. Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam menterjemahkan, mentafsirkan berkaitan ayat wa'idu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwwallah, berkaitan surah Al-Anfal ayat 60, berkaitan dengan ribatil khail, kuda perang itu. Al-Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahawa kuda perang ini adalah kuda pemuda yang mana mereka ada apa? Pemuda ada tenaga, ada kuasa, ada bukan kuasa seperti saya kan, ada tenaga dan ada ketumbukan yang boleh dia orang buat, melainkan daripada orang yang telah muda, anak-anak yang tak ada akal yang boleh berfikir waras, ataupun orang tua yang lemah. Menunjukkan bahawa pada hari ini generasi muda adalah satu benda yang sangat-sangat penting. Kalau mereka tahu memanfaatkan, letakkan peranan yang betul pada diri mereka. Sahabat-sahabat nanti Allah, pada hari ini di depan saya mungkin orang-orang yang ada kesedaran. Tapi sejauh mana kita tanya balik diri kita, sejauh mana kita guna kesedaran itu untuk merangsang orang lain kepada apa yang kita percaya. Pada hari ini, apa yang kita buat kepada orang sekeliling kita? Tanya balik diri kita, adakah selama ini aku ada kat sini dalam keadaan selesa, pergi kelas, pergi usrah, pergi forum, pergi talk, pergi kuliah. Kita pergi tu dalam keadaan, aku rasa aku dah jadi seorang pelajar yang sangat bagus, sangat soleh. Kita tak pernah merisaukan pun sahabat-sahabat di sekeliling kita, kawan-kawan sebilik kita, kawan-kawan satu dorm kita, satu mahalah kita, kalau satu kabar kita, satu blok kita. Kita tak pernah fikirkan langsung. Kita rasa cukup sekadar aku join program, pergi dengar talk, kemudian kembali aku study, cukup sekadar itu. Tanya pada diri kita, adakah ada dalam keadaan itu? Sahabat-sahabat, Al-Ankabut, Allah SWT berfirman, Al-Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah SWT kata, adakah manusia ini mengira bahawa cukup aku beriman, aku dah cukup beriman, dah aku semayang, aku puasa, apa lagi, aku pergi haji, cukup sekadar itu? Ada cukup sekadar itu? Sedangkan mereka belum berusaha. Dan ujian ini para ulama mengatakan, antara ujian bukanlah, atau ujian yang sukar bukanlah ketika mana kita dalam keadaan kesulitan. Maksudnya kita susah, tak ada duit, kita susah ditimpa kemalangan. Ujian yang paling besar adalah ujian ketika mana kita berada dalam kesenangan, kita berada dalam bilik yang aircon, kalau bagi orang yang ada jawatan, ataupun kita berada dalam keadaan senang lenang. Itu adalah ujian yang paling besar, iaitu apabila kita melupakan urusan umat. Kita merasakan diri kita cukup sekadar aku berada kat sini, posisi aku, meletakkan posisi aku, dan kita melupakan urusan umat. Sahabat-sahabat yang Allah, pada hari ini mari kita sama-sama bermuhasabah. Kita sama-sama menilai balik sejauh mana apa yang kita lakukan ini menepati apa yang
definisi mahasiswa, apa definisi kuliah yang sepatutnya ada pada seorang yang dinamakan sebagai, kalau menurut tafsir Sya'rawi, kuda-kuda perang yang menjadi persiapan kepada peperangan. Mari kita tanya pada diri kita, aku pada hari ini apa yang aku buat sebenarnya? Apa yang aku buat? Dan kalaulah kita dah cukup dah, kita kata aku dah buat itu, aku dah buat ini, aku dah buat itu, dan apa kesannya kepada umat? Apa kesannya kepada umat? Mari kita bayangkan sebuah kampus yang mana umat, orang yang ada dalam itu adalah orang-orang yang menutup aurat, orang-orang yang datang pada waktu apabila diazan ini, orang datang untuk solat jemaah, solat berjemaah, solat berjemaah. Dan kemudian orang-orang yang menyemarakkan majlis-majlis ilmu. Cuba bayangkan benda itu. Bila kita membayangkan benda itu, kita meletakkan Islam berada ke atas. Saya ianya bukan satu yang pada hari ini bahkan atau proses yang mana kita hari ini kita bermimpi esok benda tu jadi, tak. Sebaliknya dia bermula dengan apa yang dikatakan sebagai individu Muslim, peranan yang dimainkan oleh individu Muslim. Seorang individu, seorang orang itu, jika dia tahu bagaimana dia boleh memanfaatkan diri dia melengkapi diri dia dengan apa yang sepatutnya dia tahu, maka dia boleh membina sebuah masyarakat yang baik. Dan daripada itu, dia boleh kesan yang lebih besar untuk melihat sebuah benda yang lebih baik. Sahabat-sahabat dari Allah, jika hari ini kita menilai satu perkara itu berdasarkan kepada mungkin orang melihat bahawa perubahan itu perlu berlaku dalam sistem politik. Maksudnya kena ada perubahan pertukaran kerajaan. Kemudian ada orang bercakap berkenaan dengan perlunya ada NGO yang terlibat dalam merangsang komuniti yang lebih baik, masyarakat menjadi lebih baik. Daripada hari ini, mari kita tanya diri kita, bagaimana aku boleh berperanan supaya masyarakat di sekeliling aku dapat menjadi masyarakat yang soleh, yang menjadi orang-orang yang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Benda yang paling basic sekali. Marilah kita sama-sama tanam dalam diri kita menjadi seorang yang 24/7 kita menjadi seorang pendakwah. Hari ini kalau nak tanya, bolehlah kita mengaku diri kita bahawa kalau nak lihat Islam, lihat aku? Boleh tak? Boleh Syedi? Kalau nak lihat Islam, lihat aku? Boleh ya? Boleh ya? Kalau tak boleh, maksudnya kita ada something yang kita perlukan, satu benda yang lebih untuk bapak kita. Kalau kita tengok jalan sosial, kalau tak payah tengok jauh lah, tengok ini faham apa yang berlaku, apa yang ada dekat jalan masjid. Orang ajar macam Nabi ya. Apa yang berlaku dekat dorong orang ahjang, apa yang ada kat situ? Ada jalan. Ada jalan. Ada jalan. Okey. Kemudian apa yang berlaku dekat TC malam-malam? Pada hujung minggu, kalau ada function ataupun special occasion, apa yang berlaku dekat TC? Pernah tak kita rasa dia kata, kita buat something buat satu? Pernah tak kita rasa? Jika tak pernah, maksudnya ada something yang perlu dalam diri kita. Pada hari ini, kita tak mau. Kita tak nak orang-orang yang ada dalam UIA adalah orang yang self-centered, mementingkan diri sendiri. Orang yang hanya fikir tentang belajar dan kepentingan diri sendiri, makan, pergi kuliah, main laptop. Tak mau benda. Sebaliknya, menurut kata Menteri Penjajahan Tinggi, siapa? Khalid Nordin, universiti ni terbahagi kepada tiga elemen penting. Universiti adalah tempat untuk menyebarkan ilmu. Yang keduanya, universiti adalah tempat untuk memperkasakan ilmu.
kita sebar memperkasakan, maksudnya menemui ilmu. Yang ketiga adalah universiti adalah tempat untuk mengembalikan ilmu kepada masyarakat. Itu tiga benda yang sangat penting sebut, dan bahkan di ulama-ulama dulu menyebut tentang perkara ini. Kita berada dekat sebuah universiti, kita bergelar seorang mahasiswa, kita masuk ke sini bukan satu benda yang mudah. Kita kena ada SPM, sebelum tu PMR ataupun O level, A level. Kita masuk dalam keadaan yang susah. Tapi 4 tahun kita ada kat sini, kalau 4 tahun kita sekadar mengajar laptop dan sebagainya, benda itu, kita akan menjadi orang-orang yang tidak berguna. Tidak berguna maksudnya tidak berguna kepada masyarakat. Orang tak boleh mengambil manfaat pada diri kita. Jadi hari ini kita tanya diri, bagaimana aku boleh berperanan untuk beri kepada masyarakat. Soalan itu adalah satu soalan yang sangat general. Sejauh mana kita nak mampu menjawab soalan itu bergantung kepada sejauh mana tindakan kita. Saya mungkin boleh bercakap di sini pada hari ini, tapi untuk melakukan itu mungkin berat bagi saya. Tapi apa yang saya harapkan bahawa dalam Imam Syafi'i rahimahullah berbicara berkenaan dengan satu syair kaitan dengan ilmu. Imam Syafi'i kata, akhi lan tanala al-ilm illa bi sittatin sa'ubika an tafsiliha bi bayanin. Wahai saudaraku, jangan engkau meninggalkan ilmu sehingga kamu dapat 6 perkara. Aku akan terangkan satu persatu supaya jelas pada kamu. Zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa sur'ati ustadin wa tuliz zaman. Apa yang saya kongsi perkara yang penting wa sur'ati ustadin, iaitu dalam tradisi keilmuan kita berguru dan tradisi ukhuwah, kita berukhuwah dengan orang ataupun kita bersahabat, kita berkawan dengan orang yang baik. Komuniti yang baik akan merangsang kita untuk menjadi orang yang baik walaupun kita orang yang kurang baik. Pentingnya sebuah komuniti. Anda harap bahawa bahkan di peringkat SRC, peringkat society, kita mengharapkan sebuah komuniti yang baik, komuniti yang soleh dan muslim, yang tidak soleh sekadar dia soleh, tapi dia boleh mensolehkan masyarakat yang lain. Supaya dari sini orang kenal kita bahawa keluarnya graduan dan graduan Kuantan adalah orang yang berkualitas. Jika jadi doktor yang nampak Islam pada doktornya, farmasi yang nampak Islam pada farmasisnya. Apa? Biomed. Saintis yang nampak Islam pada saintisnya, pada kajiannya, pada apanya. Semua benda itu kita nak bahawa kita mewakili Islam dalam setiap perlakuan kita. Pada hari ini mari kita tanam bahawa sekarang aku adalah 24/7 dai. Kita pergi swimming ada orang swimming kan, kita pergi swimming, dia tahu bahawa kita nak jadi seorang yang nampak Islam pada swimming kita. Kita main rugby, dia tahu bahawa rugby yang kita main itu adalah orang, kita nampak bahawa aku adalah wakil Islam dalam permainan rugby. Semua benda yang kita buat, kita kata kalau kita nak melakukan, kita kata lihat orang sekalian, lihatlah bahawa aku adalah wakil Islam. Saya rasa setakat saja. Kepada yang lain, wallahu a'lam. Yang baik itu berapa? Okey, soalan. Boleh gila. Ada berkongsi, ada nak berkongsi apa sebelum 2 minit? Ada? Ada? Ada kalau tak ada apa, tak ada apa, saya rasa setakat saja. Wallahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah yang baik itu datang dari Allah SWT, dan yang buruk itu kelemahan. Dan senang untuk kita bercakap. Tak Shidi bagi di sini lagi banyak dia cakap. Tapi susah sebenarnya untuk kita lakukan satu benda. Tapi insyaAllah dengan adanya satu komuniti yang baik ini, yang harap kita dapat sama-sama melakukan perubahan yang baik. Dari kita
tempat di Selasa malam di Sabah. Jumpa semua datang Selasa malam masuk di sebelum kita Al-Fatihah. سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرد به الكرب وتقضى به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه ونفس بعدد كل معنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصر الشرك. ووثق المرائض وأدم ردها وردها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفى واشرح صدورها بخير الإيمان وجميل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وأنسها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم إنك تعلم، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.